Assalamualaikum Koma. Okay, bersama saya Fazwan di TM Motor World. Kat depan saya kita nak review banyak skuter. Kita ada banyak. So kat depan saya ni adalah C650 GT BMW. Motor tahun 2013, register 2014. Untuk motor ni datang dengan top box. Okay, ada top box. Okay, yang lain semua standard condition lah. Untuk harga dia ialah 25,800 saja. Okay. So next, kita ada Moda Shifter 400. Okay, yang ni ialah new model, bukan second hand. So yang hari ni kita jual dengan harga on the road 22,000 saja. Ini kita ada buat diskaun lah untuk ni. Okey, yang ini warna hitam. Okey, yang ini motor second hand SOM TL 500. Okey. So untuk motor ni tahun 2022, register 2022. So rekod servis dia dah buat major servis lah. Okey, untuk motor ni datang dengan top box. Dia ada aksesori juga. Kalau korang tengok kat sini, dah ada spotlight. Okey. Lagi dia custom dekat belakang ni, pemijak kat sini. Dia pakai LED visa punya geng. Alright. So sangat special sikit lah. Harga dia kami jual dengan harga 23,800 sahaja. Okey. So sebelah saya ni ialah T-Max. Yang ni ialah version 1. Okey. Untuk motor ni tahun 2017, register 2020. Motor condition agak cantik bagi saya. Dia ada pasang pemijak kat situ. Nampak tak gambar? Nampak Okey, so dah ada rack kat belakang tu. Dah ada spotlight, tak salah saya ada. Tak ada geng. Dia ada dashcam saja. Okey, dashcam saja. Okey, side mirror pun kalau korang tengok sini dia punya dah pouch carbon. Awak geng. So untuk ni kita jual murah aja. 46,800 je untuk motor T-Max. Murah kan? Cepat Roger. Okay. So yang ini T-Max juga, tapi yang ini version 2 punya. Untuk motor ni tahun 2023 geng. Okay. Untuk motor ni datang dengan jajan juga. Saya tengok di sini ada spotlight. Okay. Dia dah buat wrap sikit, carbon. Belakang dah ada top box. Adalah jajan dekat motor ni. So untuk motor ni kami jual dengan harga 57,800 saja. Okey, next. Okey, last sekali. Yang ni antara yang termurah lah berbanding dengan yang lain. Okey, yang ni adalah Zontes 350E. Okey, second hand. So untuk motor ni kami jual dengan harga 18,800 sahaja. Murah geng. Okey. So kalau korang tengok dekat sini datang dengan top box. Okey. Kau tengok handle dia. Handle dah tukar pro taper punya ni. Nampak cun lah. Okey. Belakang pun dah pakai YSS punya suspension. So harga bertahan juga. Kalau korang nak cari Zontes 368E ke 368K G D, kita ada booking yang kita orang. Jangan lupa cari motor, beli motor, jual motor di TM Motor World.